Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Hari ni saya buat live sikit. Walaupun patutnya minggu ni kita baru habis PRN Negeri Sembilan. So minggu ni patut saya ada banyak kerja lain nak buat. So saya tak rancang nak buat live. Sebab tu Gen Z pun tak ada hari minggu ni. Gen Z ada banyak benda lain dia buat. So tak apa, kita bincang pasal PRN Melaka lah. Saya ingat PRN Melaka ni minggu depan baru saya nak bincang kan. Tapi hari ni ada keluar berita berkenaan dengan Presiden UMNO Zain Hamidi tiba-tiba cakap, dia cakap Gen Z busy. Zahid cakap dia nak bertanding 21 kursi ke apa kan. Saya pun tengah buat something ni sebenarnya. So tak apalah, kita borak sikit sambil-sambil ini, harap boleh dengar apa yang saya ni kan. Gen Z tak ada hari ni. Gen Z busy. So minggu depan insyaAllah ada Gen Z. Tapi kita cerita sikit pasal PRN Melaka ni lah. Melaka ni tadi Zaid Hamidi kata nak bertanding 21 kursi. Ikut yang mereka menang tahun 2021 masa saya dengan rakan-rakan dan bosku dan Mak Hasan pergi buat PRN dulu lah. Kan saya dah cakap kita menang 21 daripada 28. Zahid tak ada masa tu. Zahid kat Jerman. Dia balik baru entah apa benda dia pakai pendangkap tekak saya ingat lah. Dia datang masa hari keputusan aja. PRN Melaka tu yang pergi berjuang kat sana bosku, Mak Hasan, saya dengan kakan. Zahid tak ada masa tu. So saya tak tahu dia tahu ke tak lah kan. So masa itu menang, BN menang 21 daripada 28 kursi. So sekarang ni tadi kita dengar lepas Johor, lepas Negeri Sembilan, di Melaka ni dia kata nak bertanding 21 kursi. Itu yang saya cakap. Ini saya kata ini macam sama ada kamu overconfident atau tamak atau memanglah kamu ada 21 kursi. Tetapi itu masa PRN 21 tu lain. Satu masa itu ada bosku lepas itu bosku masuk jail. Lepas tu keadaan berubah. Masa tu poster boy-nya Sulaiman, Datuk Leman. Lepas itu sekarang ni poster boy Ketua Menteri Melaka Raub. So ada banyak perubahan dekat situ. Dan kerajaan Negeri Melaka sebelum ni AMDAP, sebab kan Raub bekerjasama dengan PHDAP di Melaka. So ada esko DAP tu. Walaupun kadang-kadang dia ni buat wayang lah. Yang ni bergaduh dengan itu konon-kononnya keluar jadi esko, lepas tu masuk balik. Saya pun tak faham lah dia orang ni punya wayang kan. Kejap masuk, kejap keluar, kejap yang ni bergaduh, kejap ni. Tapi mereka AMDAP lah, sebab mereka kerajaan Negeri Melaka di bawah Raub ni bekerjasama dengan DAP. So sebab itu saya kata AMDAP ni masih ada. So bila menang di Negeri Sembilan, sekarang dia nak bertanding 21 kursi semula walaupun keadaan dah berubah. So sebab itu minggu lepas Presiden PAS Tuan Guru Haji Hadi dengan timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man cakap apa? Mereka kata dalam ucapan, dia kata Melaka ni formula dia lain. Dan Tuan Ibrahim Tuan Man pun kata apa? Dia kata dalam ucapan beliau berucap sekali dengan saya di Bagan Serai 2-3 hari lepas. So Tuan Ibrahim kata di Melaka ini, kalau tengok keputusan PRU masa tahun 2022, berapa bulan selepas PRN 2021, keadaan berubah. Dan kalau ikut keputusan itu, Barisan Nasional tak menang 21 kursi. Barisan Nasional cuma menang 4 kursi aja Don. Dia walaupun masa PRU 2022 itu dia tak bertanding Don lah. Tapi PDM-nya sama, tahap sokongannya sama. Maksudnya bukan tahap sokongan, orangnya lebih kurang sama. So orang yang pergi mengundi di pusat daerah mengundi PDM itu kebanyakannya orang samalah. Di PDM yang sama, cuma dia undi PDM itu satu undi aja, iaitu undi parlimen aja. Tapi orang itu lah yang pergi mengundi. So apa bezanya? Bezanya masa PRN orang yang sama pergi mengundi, lebih kurang sama,
di PDM yang sama, di peti undi yang sama, tetapi sokongan mereka berubah. 21-22 tak sampai berapa bulan aja, dalam berapa bulan je kat situ, setahun ke macam itu, sokongan orang yang sama di peti undi yang sama telah berubah. Dan bila kita kira balik tahap sokongan orang yang sama di peti undi yang sama untuk DUN, Barisan Nasional tak menang 21 DUN, dia menang cuma 4 DUN saja. Dan Perikatan Nasional menang 10 DUN. PH bila pengundi mereka balik, mereka menang 14 DUN. So sebab itu saya cakap, nombor 1 pengiraannya dah lain. Tak boleh ambil yang 21 itu. Zahid dia tahu apa, dia bukan ada masa 21 itu. Ni kan tadi kan budak-budak dia yang buat posting, oh leave it to kepimpinan UMNO. Kepimpinan UMNO itu kepimpinan UMNO. Saya bukan ahli UMNO dah, saya ahli PAS, saya ahli biasa PAS. Saya peduli apa dengan leave it to kamu punya kepimpinan kamu. Itu kepimpinan kamu yang tamak nak 21 kursi, itu tamak. Tapi kamu kira betul-betul, silap kira, kamu tersungkur dekat situ. Sebab tahap sokongan orang yang sama di peti undi yang sama di Melaka tidak menyebelahi kamu masa 2022. Kamu cuma menang 4 kursi saja. So amdap ini kamu jangan belagak, jangan ego, jangan tamak lah. Kalau 4 kursi, PN menang 14 kursi, dan PH 10 kursi, dan PH menang 14. So itu tahap sokongan yang paling terkini sekali lah, iaitu 4 tahun lepas. Jangan kira 5 tahun lepas punya. 5 tahun lepas tu dah tak boleh pakai yang kamu menang 21 kursi. So apa kesannya kalau kamu tamak? Kalau kamu tamak, maka kali ini kan kamu tak boleh nak orang kata menggunakan menunggang atau mengharapkan PAS nak orang kata kamu tak boleh nak tunggang-tunggang PAS menyokong kamu di 21 kawasan ni pula. Sebab kalau ikut keputusan PRU, tahap sokongan menyebelahi mereka. Walaupun time tu ada bersatu, betul. Tetapi yang bersatu menang di kursi di banyak Melaka itu penyokong-penyokong PAS yang ramai sokong dekat situ. Bersatu pun ada penyokong, tapi penyokong PAS pun ramai. So banyak akan umbi PAS yang menyokong Bersatu di Melaka masa PRU tahun 2022. Sebab itu di Melaka masa PRU 2022, satu parlimen pun UMNO BN tak menang, kalah. Yang menang PAS ada berapa? 2 kursi tak salah saya, di Jasin dan di Tangga Batu kan. Daripada 5 kawasan parlimen di Melaka, 2 PAS menang, UMNO kosong. Kalau ikut dibagi-bagikan ikut DUN pula dah, UMNO cuma ada 4 kursi, iaitu di Asahan, di Air Molek, di Rim dan di Melimau. So yang menang banyak itu 10 adalah Perikatan Nasional. So sebab itu Presiden dan Timbalan Presiden PAS cakap dia kena tengok benda itu masuk dalam pengiraan, kena uning balik. So sebab itu kalau kamu nak 21 dulu kita menang macam ni, nanti kamu bermasalah. Sebab kalau begitu saya tengok nanti because kita dah dapat hint daripada kepimpinan PAS, Presiden dengan Timbalan Presiden dah kata kita kena unding lain, kita kena tengok balik berdasarkan itu. So saya tak rasa orang kata kita akan bagi laluan 21 kursi kepada BN pula kali ini. Kamu orang AMDAP, kamu janganlah anggap PAS ni macam Pak Sanggup. PAS bukan Pak Sanggup. Saya ahli PAS, saya bukan Pak Sanggup. Buat apa kita nak jadi Pak Sanggup Wak Zahid tu pula? Buat apa? Bukan. Di Melaka PAS ada kekuatan di Melaka. So you have to take that into consideration. Masa PRU 2022 mereka menang 10 kursi, kamu cuma menang 4 kursi. Kursi yang mereka menang lebih banyak daripada kamu. So sebab itulah saya kata, kalau kamu berdegil dan tamak, saya punya pandangan adalah kepimpinan PAS mungkin akan buat keputusan bertanding ajalah semua kursi. Ataupun di kawasan Melayu. Di kawasan Melayu ada 20 kursi lebih kurang. 20-21 kursi lah lebih kurang macam itu. Ada tadi saya nampak komen, ini daripada budak-budak Zahid, budak-budak AMDAP ni lah, yang cakap ada lagi 7 kursi, PAS pergi ambil lah 7 kursi. Ini orang sama ada tertinggal PAS baru keluar gua, ataupun banyak sangat makan lendir di AP kot yang cakap macam ni. Di Melaka itu kursi di AP ada dalam 10, kamu tahu tak? Dalam 7 atau 10 macam itulah. So kalau kamu suruh
PAS pergi bertanding 7 kursi tu, UMNO bertanding 21 kursi Barisan Nasional. Maksudnya kamu suruh PAS pergi bertanding kursi DAP yang kamu sendiri pun tak nak bertanding kat situ. Kamu faham tak? So kamu pun takut nak bertanding kawasan DAP, kamu nak suruh orang lain pula dah. Siapa-siapa PAS ke Perikatan Nasional ke Wawasan pula dah pergi bertanding kursi ni. So kamu pun tak nak bertanding di kawasan DAP sebab apa? Sebab itu saya kata tadi, bila itu jadi macam itu, AMDAP sukalah sebab AMDAP nak suruh orang lain pula jadi pak sanggup bertanding 21 kawasan kamu bertanding 21 kawasan itu, menyokong kamu. Lepas tu orang itu kamu suruh bertanding kawasan DAP. Sukalah AMDAP macam itu kan. So sebab itu saya cakap, parti-parti lain ini dalam Perikatan Nasional pada saya bukan pak sanggup. So kamu tak boleh macam itu, jangan tamak. So kalau kamu tamak, maka apa yang berlaku adalah kepimpinan Perikatan Nasional saya rasa akan bertanding semua kursi. Lepas tu lawan kamu dekat situ. Hijau lawan biru lawan merah. So saya dah cakap sebelum ini, PAS tak ada masalah menang kalah. Kalau kamu tengok lagu PAS, apa lagu PAS cakap? Menang kalah bukan alasannya biar syahid ataupun kemenangan. Yang takut kalah geng-geng AMDAP ni yang takut kalah. Kamu takut kalah, PAS tak ada masalah bertanding. Kalau kamu ego sangat, kamu tamak sangat, apa ada masalah? Saya rasa kepimpinan PAS akan letak je lah semua kursi, kita bertanding semua kursi, kalah menang apa ada masalah. Tapi sebab apa? Sebab kamu tamak. Bila kamu tamak, itu akan berlaku. Bila jadi berlaku macam itu, yang untung siapa? PH. Bila undi kita pecah sebab ketamakan kamu, sebab kamu kata dulu dah menang 21 kursi. Dulu Zahid kamu pun tak ada masa kita bertanding 21 kursi tu. Yang menang 21 kursi, kamu kat Jerman, kamu ingat? Yang ada saya, Mak Hassan dengan bosku. Masa tu saya tahulah. So masa itu bukan Raub menteri pun, ketua menteri pun, itu Leman masa itu, Raub pun tak ada. So kali ni dah lain. So, sebab itu ambillah faktor, kira-kira apa yang dicakap oleh Presiden PAS Tuan Guru Haji Hadi dengan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man tu. So kamu ambil pertimbangan itu dan faktorkan dan unding elok-elok balik. Jangan ego, jangan tamak. Sebab kalau kamu tamak, kamu rugi. Silap hari bulan orang undi hijau, tak undi biru sebab dia tengok kamu, apa benda ni, biru ni tamak sangat, undi hijau je lah. Kan? Kamu tahu, saya tak ada masalah. Kalau kamu nak lawan, saya lawan lah. Saya pergi sana, saya dah hijau dah, saya sokong hijau je lah. Apa ada masalah? Tak ada masalah. Lawan merah dengan biru dekat persekutuan pun dah AMDAP kan, masih AMDAP di persekutuan. Lepas menang je Negeri Sembilan, kamu sendiri cakap, kita masih lah bekerjasama dengan PH di persekutuan dengan DAP. Memang kamu AMDAP pun. So kalau Melaka pun kamu nak pergi Solo nak jadi AMDAP, kita tak ada masalah. Hijau Perikatan Nasional, kita lawan lah AMDAP dekat Melaka sampai kita lawan AMDAP di PH ni. Tak ada masalah. Dan orang-orang Melayu tak sokong AMDAP. Kalau kamu pergi Solo sebab kamu ego dan kamu masih bekerjasama dengan PH di peringkat persekutuan, kamu AMDAP lah tu. Maksudnya orang-orang Melayu di Melaka tolak AMDAP ni. Sebab dia konon nak pergi Solo, nak tamak dekat Melaka, lepas tu dia masih nak bekerjasama di persekutuan. So kita lawan AMDAP mantap di Melaka. Tapi kalau mereka mungkin solat istikharah sikit kan, terbuka hati nak unding semula, nak tengok apa yang Presiden PAS Haji Hadi dan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man cakap itu, mereka ambil faktor itu, maka kita unding elok-elok, maka kita boleh menang balik 21 kursi. Apa ada masalah? Kita tinggalkan DAP ni 7 kursi mereka tu je. Tapi kalau kita pecah undi, DAP boleh dapat, PH boleh dapat 14 kursi. Silap bulan di certain kawasan dia tambah lagi, diperlukan di Melaka dia 28 dia perlu berapa, 15 kursi aja. So dia dah menang itu 14 kursi. Kalau dia dapat 1-2 kursi lagi, sebab kita pecah undi, sebab kamu orang dalam AMDAP mantap ni tamak sangat nak bertanding 21 kursi kan, dia cari 1 kursi lagi, dia boleh bentuk kerajaan di Melaka. Dulu dia menang 14 kursi berdasarkan keputusan PRU, kamu tahu. So sebab itu saya cakap, jangan tamak. Ambil kira apa yang Presiden dengan Timbalan Presiden UMNO cakap, Presiden PAS cakap itu. Tengok formula tu baik-baik dan unding, jangan tamak. Sebab at the end of the day, saya tak rasa akaun BPAS dengan kepimpinan PAS akan jadi pak sanggup kamu pula dah.
nak bagi kamu menang 21 kursi. Kita nyokong, nengok aja. Dah 3 kali pilihan raya dah. Di Johor, di Negeri Sembilan dan di Melaka pula pun kita asyik tengok nak sokong kamu, kasih kamu menang pula dah kan. Kita pula jadi Pak Sanggup, padahal di Melaka saya dah cakap sebelum ini PAS dengan Perikatan Nasional ada kekuatan di Melaka. So bila kita pun ada kekuatan, kamu sekurang-kurangnya kena tengoklah balik macam kekuatan itu dan gunding elok-elok. Jangan tamak. Itu yang saya nak cakap pada geng-geng AMDAP dengan Zahid ni. Sebab saya dan rakan-rakan dalam PAS, kita tak ada masalah lah pergi lawan AMDAP ni. Kalau kamu pergi 21, maksudnya kamu AMDAP itu. Saya akan lawan AMDAP di Melaka. Okey. Lagi tuan-tuan, pukul 5.30 ni nak beribu live view. Terima kasih. Okay, Gen Z tak ada hari ni sebab Gen Z saya bagi dia orang cuti sebab lepas PRN Negeri Sembilan menang kan. So dia cuti dan lepas tu saya ambil temu duga lagi banyak Gen Z sebab saya nak tambah-tambah lagi rotate lah, asyik-asyik. Orang kata asyik muka sama je lah, yang itu Gen Z, yang ini Gen Z. So saya buka lagi ramai Gen Z. Dan saya lepas subuh tadi saya buka saya punya Facebook. Saya kata Gen Z siapa nak ni, WhatsApp lah nombor telefon yang saya bagi tu kan. Saya dapat baru berapa jam, berpuluh-puluh, mungkin dah beratus resume kau hantar pada saya. Apa yang sempat saya jawab mungkin dah beribu, saya tak tahulah. Saya nak ambil dalam 3-4 orang, maybe 10 orang je lah kot kan. Saya nak rotate host, saya nak researcher, dan tadi yang saya sempat baca berpuluh-puluh lah. Saya tak dan baca sebab saya keluar tadi. Dan kamu punya resume ada very impressive Ada yang ada PhD, ada yang master, ada yang dah kerja dekat syarikat besar-besar ni, yang kelulusan ada tu kelulusan peguam, kelulusan ekonomi, ada yang PhD, ada yang master. Lepas tu ada yang umur 20 lebih lah. Yang PhD tu dekat 30 lah umur dia. Tak tahulah Gen Z ke tidak kan. Tapi Gen Z, Gen millennial macam tu lebih kurang. So dia kata boleh ke? Saya kata okey je lah, hantar je resume, nanti saya baca lah. Dan ada certain tu dah kerja di syarikat besar-besar. Saya kata habis kamu dah kerja di syarikat besar-besar ni, buat apa kamu hantar resume kat saya nak buat apa podcast ataupun researcher? Dia kata tak apa, dia kata sebab dia nak buat part time, sebab dia nak terlibat. Dia mungkin dia suka menggali tengok saya berbincang dengan Gen Z pasal politik ni, so dia nak join lah. Saya kata tak ada masalah, nanti saya go through kamu punya resume apa semua. Dan mungkin saya call ataupun kita buat video call dulu sebelum saya jumpa kamu personally lah, sebab banyak yang saya dapat resume. Terima kasih banyak-banyak kepada Gen Z. Dan sebenarnya ada juga yang orang yang Gen X ke, yang tua-tua sikit tu, umur dah 40, 50, 30, tanya saya boleh ke, hantar je lah. Hantar je resume kamu, biar saya tengok, dan kalau sesuai nanti datang je, tak ada masalah. Itu pasal resume tadi. Berbalik kepada yang Melaka, itu yang saya nak cakap. Dan Negeri Sembilan ni nanti kita cerita. Ada sikit lah benda yang tengah berlaku di Negeri Sembilan. Saya pun tak boleh cerita lagi, nantilah kita tunggu 2-3 hari ni itu di Negeri Sembilan. Di Melaka ini itulah cerita dia. So cerita dia adalah tengok balik kepada nombor-nombor tahap sokongan yang betul di Melaka. Jangan kamu silap kira dan jangan tamak. Kalau tamak haloba, PH yang akan menang. So of course lah geng-geng AMDAP ni dia suka lah macam itu. Dia suka, dia tahu kalau dia pergi 21 PAS akan pun bertanding banyak kursi. Di Melaka pecah undi, bila pecah undi DAP yang menang, PH yang menang. Geng AMDAP, budak-budak Zahid geng AMDAP ni memang itu yang dia nak. Itu yang kita tak nak. So itu sebab itu saya kata bincang elok-elok, jangan tamak. Saya cakap okey lagi. Kalau dia tamak jadi apa? Kalau dia tamak, kita lawan je lah AMDAP ni. Dia nak pergi 21 kan kat situ. Dia nak suruh kita jadi Pak Sanggup sokong dia. Saya tak nak jadi Pak Sanggup buat apa. Sebab dia bukan ada sokongan di situ. Kalau ikut keputusan sokongan PRU 2022, dia cuma menang 4 kursi aja. PN ada 10 kursi. Sokongan terhadap Perikatan Nasional di Melaka kuat. Walaupun time tu dia kata ada bersatu, tapi bersatu
sekarang ni dah masuk kebanyakan pemimpin bersatu, bukan kebanyakan lah, saya rasa semua kot pemimpin-pemimpin bersatu di yang dulu tu bersatu dah masuk wawasan. So mereka masih dalam Perikatan Nasional dalam wawasan. So mereka dengan PAS, akak umbi PAS pun banyak. So sebab itu PN tu kira PN sekarang lah, bukan yang bersatu yang kalah hilang deposit di Negeri Sembilan tu, bukan. Ini bersatu yang dah jadi wawasan. So mereka bersatu yang dah jadi wawasan dengan PAS di Melaka menang 10 kursi kalau ikut keputusan PRU itu hari. So sebab itu orang UMNO, kamu jangan tamak. Bila tamak nanti kan apa ni orang kata, Allah, saya tengah-tengah hari ni pun dah tekak pun dah apa ni, saya tak minum lagi tuan-tuan. Saya minum sekejap cakap jangan tamak. Unding elok-elok, ambil hint daripada kepimpinan PAS dengan apa ni, presiden dengan timbalan presiden PAS cakap tu. Datuk, saya dengar apa tu Tuan Guru Haji Adi dah cakap, dia kata di Melaka ni lain. So dia dah bagi hint dekat situ. Dan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, ucapan dia di Bagan Serai dengan saya 2-3 hari lepas, dia sendiri cakap, dia kata di Melaka kalau ikut keputusan PRU, PN menang banyak kursi, dia kata. So maksudnya UMNO jangan tamak, AMDAP lah jangan tamak dan ambil benda itu dalam pengiraan. Dan ini, so kepada adun-adun yang dah jadi adun, lepas tu kena tukar ini, itu kamu, yalah, ini pengorbanan kamu untuk penyatuan ummah lah. Kamu pun jangan tamak lah. Sebab kamu tengok balik, ukur baju di badan balik. Apa ni orang kata, itu hari Raub ada cakap, dia kata dia nak ukur baju di badan. Elok kan. Ketua Menteri Melaka Datuk Raub ukur baju di badan dan suruh yang adun-adun tu ukur baju di badan ikut keputusan PRU 2022. Tengok macam mana, kalau pecah undi siapa yang untung. Kita tak nak menguntungkan PH, kecuali kamu ni AMDAP. Kalau kamu AMDAP lain lah. Kalau kamu bertanding 21 kursi dan kepimpinan PAS membuat keputusan untuk kita pun letak semua 28 kursi dengan wawasan sekali dekat situ, kita pergi lawan AMDAP lah dekat Melaka, apa ada masalah kan? Okey, lagi orang Melaka lawan AMDAP tamak. Yalah, ini saya cakap awal sebab saya tahu Zahid tadi buat apa ni, dia buat statement macam itu. So kepimpinan PAS tak buat statement lah. Saya ingat sebab dia orang ni gentleman, dia bergalus dengan PAS. Saya ni ahli PAS biasa, so saya boleh lah bercakap, tak ada masalah. Ahli PAS biasa macam ahli UMNO biasa lah. Ahli UMNO biasa, kita dulu kan cakap je lah, apa benda masalah, siapa boleh tutup mulut kita. Ahli UMNO itulah apa ni, apa kecantikan politik ini. Orang daripada akar umbi boleh cakap apa, boleh maki apa ni, kalau kepimpinan buat salah kita marah je lah. So saya ahli biasa PAS, so saya pun cakap lah untuk on behalf of ahli biasa PAS lah. Kepimpinan PAS. Tapi apa yang saya nampak, kepimpinan PAS, Presiden dengan timbalan Presiden PAS dah bagi hint dekat situ. Saya pun dah berucap satu pentas dengan mereka, dengan timbalan Presiden PAS di Bagan Serai 2-3 hari lepas. Itu yang dia cakap. So kepimpinan UMNO perlu ambil hint lah. Kepimpinan AMDAP lah, saya ingat UMNO tahu, UMNO nak bekerjasama. Di bawah dia nak bekerjasama sebab kita nak menang 20 lebih kursi di Melaka. Tapi kalau kamu tamak bertanding 21 kursi, kita pun bertanding semua banyak kursi, pecah undi PH yang menang, AMDAP suka. So di Melaka kalau kamu bertanding 21 kursi, saya akan turun, saya akan lawan kamu AMDAP. Faham? Okey, lagi tuan-tuan. Okey, cukuplah tu. Dah. Nanti kita sambung lagi tuan-tuan. Kepada yang hantar resume pada saya, tak apalah, tak kira umur lah, hantar je lah resume pada saya. Nombor saya ada dekat situ. Itulah nombor saya yang saya bagi dekat. Di TikTok tak boleh masuk nombor telefon, tapi refer pada Facebook. Itu nombor, ada 4 nombor tu kan. Salah satu daripada nombor tu nombor saya. Yang lain tu pegawai saya punya nombor. Yang tua-tua ke Gen X ke Gen apa ni millennial ke Gen baby boomers ke apa ke, nak hantar resume, hantar je lah. Sebab saya tengok tadi ramai yang even berpengalaman pun nak join. Boleh je, tak ada masalah. Kita buat perbincangan ilmiah lah. Perbincangan ilmiah bersama dengan Gen Z. Gen Z masih ada. Dan tadi Gen Z yang hantar, sebenarnya ramai hantar resume pada saya tu Gen Z. Gen Z tak apa, saya akan, tadi ada yang saya dah balas. Yang saya tak balas lagi tu nanti saya akan buka satu-satu insyaAllah. Okey, 55 boleh hantar ke? Boleh lah. 62 pun nak hantar, tak ada masalah lah.
Saya bukan Gen Z lah, saya Gen X, saya 50 tahun ni kan. Orang kata saya macam umur 30, alhamdulillah lah. Saya bukan muda sangat lah, tapi saya pun bukan tua. Dalam politik kalau 50 tu muda lagi tu kan. Saya masa jumpa Tun Mahathir dulu, dia tanya saya awak umur berapa, saya kata time tu saya umur 49 ke. Dia kata Allah, muda lagi, dia kata. Yalah kan. Okay, boleh tambah seorang lagi apa? Seorang kali ni kelab 28. Okay, Badan Peguam. Okay. Tadi banyak yang jumpa saya dekat pagi-pagi. Saya selalu jalan daripada rumah saya Presiden 10 ni sampai Presiden 8, pergi beli nasi lemak, beli kopi. Ramai orang tegur saya lah tengah jalan. So saya selalu pagi-pagi saya ada kat situ lah. Siapa nak say hi ke apa kan, saya ada selalu kat sini. Okay, Waalaikumsalam. Terbaik, terima kasih. Bila PN Melaka, entah, bergantung pada Raub. Dia patut last kena bubar bulan 10 kot. So dalam bulan ni atau bulan depan kena bubar lah tu kan. Saya 40-an, alhamdulillah, terima kasih. Okay, lagi macam mana nak tendang Zahid, entahlah itu. Tunggulah pemilihan UMNO. Okay, nampak muda, alhamdulillah. Elok tutup, terima kasih. Okay, lagi Gen Z hari ni tak ada, nanti dia datang. Gen Z ada kerja lain hari ni. Sebab itu hari kan 2 minggu mereka full time buat kerja kat sini aja. Sekarang ni dia ada kerja lain lah. So saya kata minggu ni tak apa, minggu ni mereka pergi settlekan kerja mereka dulu. MB Negeri Sembilan. Okay, saya tak nak komen lagi, tunggu 2-3 hari, nanti saya komen. Moga sukses meningkatkan martabat PAS, insyaAllah. Cari ahli baru, ramai ahli baru PAS. PAS paling banyak, saya ahli baru saya rasa. Okay, lagi Selangor. Selangor nanti lepas Melaka nanti kita cerita Selangor. Selangor ni saya ingat, itulah saya pun tak sabar-sabar berkobar-kobar nak lawan di Selangor ni. Sebab MB Selangor ni, Amir Ladang tu, dia suka cakap besar. Amir Ladang dia cakap besar, dia macam Anthony Loke lebih kurang lah. Anthony Loke pun suka cakap besar kan. Lepas tu dia kalah, dia cenah Anthony Loke. So sekarang ni Amir Ladang tu pun kuat cakap besar tu. Siapa kenal Amir Ladang? Siapa kenal Amir Ladang? Amir Ladang, MB kamu lah Amir Ladang, yang dia nak buka ladang tu. Kan? Dulu saya panggil dia Amir Paip. So dia kata paip bergetar tu kan. So tapi sekarang ada seorang lagi, orang nama Paip ni, Mak Paip di Kedah. Kenal siapa kenal Mak Kepala Paip tu? Yang dia suka rasmi Kepala Paip tu kan. So nanti orang confuse, satu Amir Paip dengan Mak Paip. So Mak dia Kepala Paip di Kedah. So Amir ni saya, yalah sebab nama penuh saya tak ingat kan. So saya panggil Amir Ladang je lah, sebab dia nak buka ladang. Kan. So Amir Ladang ni suka cakap besar. Dia bila dia cakap orang cakap besar ni, kita lawan je lah. So nanti kita lawan dia di Selangor, tuan-tuan. DAP ni dia macam ni. DAP ni dia acah-acah nak keluar lah. Kan saya dah cakap dalam saya punya live sebelum ni, dia kata dia nak keluar kerajaan. Dia bukan nak keluar kerajaan untuk tarik sokongan daripada Anwar Ibrahim, bukan. Dia masih kekal. Kadang-kadang penganalisa ni dia main ikut buku tau. Yang penganalisa akademik ni lah, profesor ini dia ikut buku. So yang kalau di orang yang politik insider ni, dia tahulah dia orang ni main-main macam ni. Dia nak keluar daripada kabinet. So bila dia keluar dari kabinet, maksudnya dia tarik, dia tak nak jawatan menteri lah. Nak ujung-ujung ni kan dia berani lah. Dulu kalau lepas 3-4 tahun lepas dia tak berani nak tarik sokongan kan. Tapi dah ujung-ujung ni, ada ujung-ujung dah tinggal sikit-sikit, dah tak ada apa benda dah nak dapat kan. Dia konon-konon tarik diri lah daripada kabinet. So kosongkanlah menteri. So dapatlah a few people jadi menteri selama setahun ke berapa bulan ke kan. Mungkin Anwar nak bagi kekosongan jawatan menteri 4-5 orang tu pada UMNO. Mungkin nak pujuk UMNO ke nak pujuk AMDAP ni, saya tak tahu. So DAP dia akan tarik diri daripada kabinet.
Tapi dia dah dapat macam-macam dah, cukup lah tu, dah 3-4 tahun kan. Dah ujung-ujung nak tarik konon-konon prinsip lah, konon ni wayang. So tapi dia takkan tarik sokongan daripada Anwar. So dia masih menyokong Anwar di parlimen, cuma tarik keluar daripada kerajaan, tak masuk dalam kabinet. Sebab kalau dia tarik sokongan daripada Anwar, maka kerajaan mungkin jatuh. Sebab di DAP ada 40. Kalau kerajaan jatuh, maka kena buat PRU. Bila PRU buat sekarang, mereka semua uyup, lingkup. So apa DAP buat adalah dia main acah-acah lah. Macam tarik diri ESCO lah kononnya, lepas tu masuk balik wayang macam tu lah kan. Wayang dia orang ni tahu je lah kan. So dia keluar daripada jawatan kerajaan, menteri tak jadi menteri, tapi dia masih sokong Anwar Ibrahim. So parlimen masih tidak boleh tak dibubar. So apabila jadi macam itu, mereka ada time setahun untuk sembang hebat di luar lah. Konon kutuk kerajaan lah, komen itulah konon lah kan, untuk menarik balik sokongan pengundi asas mereka. Sebab sekarang ni mereka kehilangan pengundi asas mereka. So mereka tarik diri dari kerajaan. So parlimen tak bubar sebab mereka masih menyokong Anwar Ibrahim di parlimen. So mereka ada setahun untuk tarik pengundi asas mereka kembali. So itu dia punya apa orang kata, apa yang saya nampak dia akan buat lah. Mereka ni macam itulah. Lagi tanya soalan, sokong saya bertanding di Parlimen Putrajaya? Saya tak tahulah. Saya tak tahu. Saya ahli biasa je, bergantunglah pada pimpinan kan. So kalau kepimpinan suruh saya bertanding, saya bertanding lah. Sebab saya tak ada kuasa untuk menentukan. Ini bergantung pada kepimpinan dan kepada Allah SWT lah. Bergantung pada Allah SWT lah. Okey. Parlimen Shah Alam. Okay. Ada yang tanya Parlimen Shah Alam. Saya tak tahu. Tengok macam mana. 2 exco dari PN. Baguslah kalau PN dapat 2 exco. Okey. Melaka. Apa ni? Itu hari yang exco di Melaka. Yelah saya yang minta kan. Masa ucapan saya di Bagan Serai, saya kata kepada MB yang baru, Datuk Mahir Lasim, jangan lupalah bagi exco pada PN ni atau PAS. Sebab orang PAS dia memang tak biasa minta-minta. Bukan, it's not. Kalau orang belum tanya lagi dia orang dah minta. Kan? Itu dasarlah. AMDAP lagi teruk. Tapi orang PAS, it's not in their nature to minta-minta jawatan. Sebab itu saya kata tak apa, dia orang tak minta, saya mintakan. Sebab apa saya mintakan? Saya tak ada apa-apa interest. Saya minta untuk on behalf of orang lain, bukan untuk saya kan. Saya minta untuk dia orang. Kenapa saya kena mintakan? Sebab kepada siapa-siapa yang tak tahu, kalau kamu deal dengan orang UMNO ni, kamu kena minta. Sebab kalau kamu minta, dia orang ingat kamu tak nak. Kamu tahu tak? Saya dah biasa deal dengan kepimpinan UMNO ni. So sebab itu di Bagan Serai saya cakap dengan UMNO ni minta. Biasa kalau orang PAS tak minta, saya tolong mintakan. Saya mintakan. Kan kalau awak tak minta, dia ingat awak tak nak. Lepas tu dia buat tak tahu je. Lepas tu kan langsung buat lupa je. Lepas tu semua orang dia je dia tahu. Sebab dia kata ada kau tak minta. So sebab itu di apa ni, di Negeri Sembilan biar saya tukang cakapkan lah. Sebab saya ahli biasa je. Saya tak ada apa-apa interest. Betul, memang dia ketentuan Allah, tetapi kita sebagai manusia kita kena ikhtiar. Ikhtiar tu penting kan. Allah akan bantu orang-orang yang sabar dan orang-orang yang ikhtiar. Kalau kamu tak ikhtiar tak boleh. Okey, lagi apa? Usaha, betul, ikhtiar. Waalaikumsalam. Dah nak pukul 6 ni, 5,000, 6,000. Okey, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan tengok live saya. Lagi, masih percaya ke dengan UMNO? Saya percaya dengan UMNO. Yang saya tak percaya AMDAP. Macam saya cakap lah itu hari. Orang UMNO sendiri cakap dalam komen, dia kata dia orang UMNO cakap dengan saya, jangan beletih cakap panggil AMDAP lagi. Dia orang bukan AMDAP, dia kata dia orang UMNO original. Yang AMDAP tu Zahid seorang, dia cakap. Saya cakap macam ni lah, sebab Zahid tu AMDAP. So saya akan continue meletih lah selagi kamu tak tinggalkan. Sebab saya meletih AMDAP ni lah. Yang UMNO tinggalkan DAP di Negeri Sembilan dan di Johor, bertanding Solo, tinggalkan DAP. Kalau saya tak meletih pasal DAP, pasal AMDAP, kamu orang semua selesa ikut je lah cakap Zahid. Ikut je lah cakap apa budak-budak Zahid AMDAP mantap. Yang siapa ni?
Yang adalah tu yang budak-budak AMDAP je kan, tak perlu sebut nama lah kan. Ikut je cakap dia orang, kamu pun selesa dengan DAP, kamu takkan tinggalkan DAP, takkan bekerjasama dengan PAS dan PN untuk penyatuan rumah. Sebab saya meletih pasal DAP lah kamu tinggalkan DAP. Tapi sekarang ni belum habis lagi kerja kita untuk menghapuskan atau menolak AMDAP ini. Sebab AMDAP masih ada. Tengok dia Melaka ni. Baru menang di Negeri Sembilan dan nak pergi Solo 21 kursi, nak memudahkan DAP dengan PH. Itu AMDAP lah tu. Pada masa yang sama, lepas menang Negeri Sembilan je, terus kata kita akan teruskan kerjasama dengan kajian perpaduan di Peringkat Persekutuan. Itu AMDAP lah tu. So sebab itu, selagi AMDAP ni masih ada, selagi itu saya akan terus meletih pasal AMDAP sampai kamu tinggalkan AMDAP ni terus. Okey, lagi. Yang terpaling AMDAP aja, terpaling AMDAP. Ni kejap lagi, kalau kamu tengok dalam Facebook dengan TikTok kan, yang ada komen-komen konon-kononnya nak bantai saya lah tu kan. Isyam Jalil tu, Isyam Jalil ni daripada geng-geng UMNO. Tu bukan UMNO tu AMDAP. Dia tak suka penyatuan rumah tu. Dia nak sabotage kita punya penyatuan ini kan. Dia akan komen pasal PAS ni lah, komen negatif lah pasal PAS, pasal saya, pasal ini kan. Sebab itu AMDAP tu. Itu senang je hint dia. Siapa yang cerita-cerita pasal tak nak bekerjasama dengan PAS ni kan, komen-komen itu AMDAP lah tu. Kamu tahulah siapa dia. Okey. Pecat Zahid tak boleh pecat dia. Dia kena pemilihan. Tapi pemilihan lepas pilihan raya. Okey. Lagi Azalina AMDAP, itulah tak tahu, tanya dia. Apa ni? Wak Ponorogo, saya tak tahu. Okey. 200 juta apa cerita? 200 juta. Pasal apa 200 juta tu? Ada ni kan. Okey. Lagi Medap. Lagi. Pasal RCI tabung haji. Saya dah cerita sikit sebanyak itu. Dan banyak geng-geng PH ni, dia duk cerita, dia ada 2 part tau RCI tabung haji ni. Tadi saya ada jumpa orang dekat kedai masa saya beli kopi pun, dia minta saya tulis pasal RCI tabung haji. Saya tak sempat nak tulis, saya buat video je lah, saya buat live. Saya kata RCI tabung haji ni ada 2 part. Satu sebelum 2018, sebelum PRU. Second part is selepas 2018, masa zaman PH 1.0. 2018 ke 2020 sebelum langkah Sheraton. So sebelum 2018 tu, itu isunya adalah pemberian hibah dan juga bahasa Melayu dia, pengumuman yang tabung haji buat untung 3 bilion lebih tu. Tetapi lepas itu PwC, Pricewaterhouse, bila buat audit dia kata sebenarnya bukannya untung, sebenarnya rugi 1 bilion. So ada swing 4 bilion tu, duit tu pergi mana. So this is accounting treatment lah. So bila ada accounting treatment macam ini, so Suruhanjaya Security ke apa ke yang regulate declaration ke apa, kalau Suruhanjaya Security ni biasa tengoklah dia listed company kan. Tabung haji ni macam mana, siapa yang regulate benda itu. MOF lah patutnya kan. Macam mana. So adakah accounting treatment ni salah di segi undang-undang dan sebagainya lah. Dan pemberian hibah tu. Sebab bila saya rasa apa yang berlaku macam ni, saya tak terlibat tapi saya dah explain benda ni, iaitu 2017 tu mungkin sebelum pilihan raya kan. Kita pilihan raya 2018. So 2017 mungkin mereka nak bagi hibah lah tinggi kepada pencarum. Kan sebab itu sebelum itu kan ada geng-geng PH ni buat bising pasal tabung haji itulah, tabung haji inilah, ada seorang penghasut suruh kita buat keluar duit daripada tabung haji dan sebagainya kan. So mungkinlah barangkali so mereka buat keputusan untuk bagi hibah tinggi sebelum PRU berapa 2018. So untuk bagi hibah yang tinggi, maka mereka declare lah keuntungan 3 bilion. Macam mana nak declare keuntungan 3 bilion? So keuntungan ni siapa yang buat accounting, buat finance tahu. So account kamu ni kamu boleh adjust, banyak leeway dia, bergantung pada accounting lah. So dia bergantung pada standard. Dekat Malaysia dia pakai
IFRS asal saya, International Financial Reporting Standard, IFRS. Kalau saya belajar di US dulu GAP, General Acceptable Accounting Principle, GAP. Tapi GAP pun lebih kurang sama lah macam IFRS. Tapi dia dua-dua ini guideline, tahu. Ada certain hard rule, ada certain guideline. Tapi dia part yang guideline tu lah bergantung kepada interpretasi dan bergantung kepada budi bicara, sesiapa yang tentukan. So benda ini yang menjadi contention, contestation ataupun apa ni orang kata, ada orang kata buat macam ni, berapa dia punya kriteria untuk impairment, semua itu. Ini bergantung pada kamu punya pendapat atau opinion atau guideline. So sama ada benda itu lagi jauh daripada guideline atau lagi sikit, itu bergantung pada takrifan masing-masing lah. So apa yang saya nampak 2017, kerajaan mungkin Kepimpinan Tabung Haji nak bagi hibah banyak, so dia declare untung banyak, mungkin 5 kali. Lepas tu cuma hibah ni duit dia pergi kepada siapa? Lepas tu saya cakap duit hibah ni pergi kepada penjarum. Dia bukan pergi kepada penyakau, dia bukan pergi kepada apa ni orang kata ialah toke-toke ke tycoon ke apa. So sebab itu yalah, masing-masing punya pendapat lah kan. Siapa yang komplain kalau tabung haji bagi hibah tinggi ni? So adalah orang kata, oh tabung haji tak sepatutnya bagi hibah tinggi lah. Mungkin orang yang komplain tabung haji bagi hibah tinggi ni orang yang tak ada akaun dekat tabung haji dan tak dapat hibah lah barangkali. So kalau kamu tak ada simpanan di tabung haji, ataupun kamu ni geng DAP ke apa kan, kamu tak ada simpanan tabung haji, saya tak tahulah. Geng DAP mungkin buka, geng DAP boleh ke buka simpanan tabung haji? Saya tak pasti, tanyalah mungkin dia tak dapat ni, dia pula komplain tak dapat hibah tinggi. Saya tak rasa orang yang ada simpanan di tabung haji bila dapat hibah tinggi dia komplain. Tak tahulah, mungkin ada lah kan. Tanya Rafizi, mungkin lah kot, tak tahu. Tanya dia, Rafizi ada lagi ke simpanan tabung haji? Kena tanya sama dia. Sebab bila orang yang buat simpanan tabung haji dapat hibah tinggi, dia tak komplain saya rasa. Tapi dia persoal lah, macam mana ada orang persoal lah macam mana boleh bagi hibah tinggi. Sebab bagi hibah tinggi apabila declare benda itu untung tinggi. Saya punya nampak ialah sebab tahun itu tahun sebelum pilihan raya lah barangkali mereka buat keputusan begitu. Okey, tapi saya tak nak apabila kita bincang pasal masalah skandal tabung haji ni, dia tak boleh tengok sebelum 2018 saja. Kamu kena tengok apa jadi lepas 2018. So lepas 2018 tiba-tiba ada satu entiti nama dia UJSB ni, Usaha Harta Jamaah Sumber Had di-create. Lepas tu syarikat banyak aset tabung haji ditransfer, tak salah saya 19 bilion kepada entiti ni. So tabung haji punya aset dijual atau ditransfer. Lepas itu bila ditransfer, value dia about 19 billion. Ada tanah tu macam tanah TRS, value dia rendah. Itu yang saya ingat dulu kita buat bising pasal benda ni. This is why RCI tabung haji originally dibuat, tahu, bukan pasal declare hibah tu. Ini yang saya nak cakap pada geng-geng. Saya bukan nak backup budak-budak UMNO ni, bukan nak backup Aziz, bukan nak backup Syirah. Aku sebenarnya tak payah, ini patutnya dia orang lah jawab benda-benda ini, tapi dia orang ni tak tahulah apa dia buat kan. Saya buat pasal amdap lah barangkali kan. Tapi saya saya cerita sebab daripada saya nampak banyak orang PH dia buat unfair comment lah pasal benda ini, unfair comment about this thing. Sebab RCI tabung haji itu dibuat awalnya bukan sebab pembahagian hibah yang asal tu, bukan. Bukan pasal deklarasi untung rugi itu, tidak. Dia sebab lepas 2018 bila kajian PH 1.0 ambil alih, aset tabung haji dijual, dikeluarkan 19 bilion. And kita argue aset yang ditransfer ini dijual secara murah. Sebab itu apabila tahun 2022 tak salah saya, RCI ini dibuat oleh kajian Muhyiddin dengan Mai Sabri, tahu. So nak investigate apa jadi pada tabung haji masa PH 1.0.
Sebab buat apa pula dah Mak Sabri dengan Muhyiddin masa tu nak investigate kerajaan UMNO sebelum itu, sebab mereka sama-sama dalam kerajaan masa 2022. So dia nak investigate apa berlaku dengan UJSB, dengan transfer of asset ini. Sebab itu part tu kita kena tengok. Sebab apa part tu jadi masalah? Sebab valuation. Bila valuation dia rendah atau aset ni jadi harga murah, dijual dengan harga murah, kita tak tahu siapa yang beli ni dengan harga murah. So biasalah kadang-kadang aset kerajaan yang kita bising selalu tu, bila aset kerajaan yang berharga dijual dengan harga murah kepada orang third party, dan third party ni buat untung, dia pula dapat aset berharga dengan harga murah, lepas tu dia jual mahal, dia pula dapat untung. Itu yang kita tak nak. So itu yang menjadi apa orang kata gist ataupun benda, the crux of the matter in RCI tabung haji. Bukan pasal untung 1 bilion 3 bilion pemberian hibah itu apa yang berlaku sebelum. Now kenapa yang sebelum 2018 ni menjadi termasuk dalam RCI itu? Sebab bila kamu nak declare asset valuation ni murah, kamu kena evaluate balik balance sheet, ataupun bukan sekadar balance sheet, financial statement lah, termasuklah P&L, balance sheet, cash flow and everything of tabung haji. So dekat situ kita boleh re-evaluate value of the asset ini, sama ada equity ataupun real asset. So bila kamu nak jual murah, kamu kena re-evaluate. So sebab itu saya cakap, if I'm being cynical, I would say that siapa-siapa yang value benda ini buat impairment terlebih ni sampai tabung haji rugi, mungkinlah barangkali, saya tak tahulah, mungkin barangkali bila dia value tabung haji jadi rugi, so tiba-tiba aset-aset ni banyak impairment pula, tiba-tiba aset ni jadi harga murah, so that orang yang membeli selepas tu boleh beli dengan harga murah. Itu malam. So sebab itu saya cakap benda ini kena dilihat daripada kacamata itu juga. So sebab macam katakan kamu nak jual rumah, katakan kan, kamu target satu rumah tu lah. Rumah tu cantik kan, cantik rumah tu, value dia 10 juta katakanlah kan. Kamu dah target rumah tu, lepas itu kamu nak beli, tapi kamu tak nak beli dengan harga 10 juta. Lepas tu kamu sebar fitnah lah, katakan analogi kamu kata rumah tu berhantu, kamu cakap lepas tu bila rumah berhantu, value dia turun jadi 5 juta, separuh harga. Lepas itu kan kamu pun beli rumah tu 5 juta. Lepas itu bila kamu dah beli, kamu sebar balik berita, kata tak adalah, kita dah check rumah ni tak berhantu, value dia naik balik jadi 15 juta. So kamu untung 10 juta, lebih kurang macam tu. Lagi satu contoh adalah ada satu tu yang baru-baru ini berlaku tu, pasal lebih kurang benda macam ni lah kan. Bila kamu drive the price down and then beli at cheap, and then buat untung. Macam kes corporate mafia. Kamu tahu macam mana corporate mafia dia operate? Adalah dia target saham company-company yang dapat kontrak kerajaan ni. So ataupun company tu saham dia bagus sebab dia dapat kontrak kerajaan, tapi tiba-tiba ada agensi kerajaan sama ada SPRM ke apa ke masuk. Ini yang tuduhan yang dibuatlah, dakwaan berkenaan modus operandi corporate mafia ni. Kalau nak tahu yang detail, sebab tu kita suruh kajian siasat, kena ada RCI berkenaan dengan corporate mafia ni. So dia target satu company masuk, tiba-tiba SPRM siasat ke sebagainya, dan bila SPRM siasat dan sebagainya, saham company tu jatuh lah. Bila saham company tu jatuh, orang yang mafia yang target ni kan pergi beli saham company ni. Bila dia beli, tiba-tiba dapat kontrak kerajaan dan sebagainya, saham ni naik balik, so dia untung. So itu modus operandi pihak-pihak yang unscrupulous, yang tak bertanggungjawab ini. So sebab itu dalam RCI tabung haji ni, if you are being skeptical, so kadang-kadang kita kena tengok daripada angle, pelbagai-bagai angle. Sebab manusia di dunia ini tak semuanya baik, ada yang jahat ramai. So yang terutama yang buat kerja-kerja macam inilah, yang buat kerja corporate mafia ni ke, ataupun ada some cynicism berkenaan dengan driving the price down ke apa, itu yang kita kena siasat lah. Bukan sekadar
to under impair the valuation of asset sebab nak declare profit tinggi, sebab nak bagi hibah kepada pencarum. You know, itu kalau kamu nak senaraikan antara kejahatan manusia, itu mungkinlah daripada accountant mungkin tak setujulah, tapi itu tak adalah jahat sangat saya nampak. Sebab tujuan dia nak bagi hibah banyak kepada pencarum, dia bukan nak sakau. Tahu. So mungkin kalau kamu daripada segi governance ke accountant, auditor, kamu tak suka lah apa hal buat benda ni. Tapi saya cakap sebab saya nak bagi hibah. So mungkin orang tu mungkin daripada segi etika tak betul, tapi mungkin sebab dia nak bagi hibah ni apa, dividen tabung haji lebih kepada pencarum. So mungkin itu tak tahulah macam mana we treat that. Compare tu apa yang berlaku, katakanlah ada setengah pihak tu drive harga saham ni rendah sebab dia nak beli dengan harga murah, so kemudian dia boleh jual dengan harga mahal. Itu lagi jahat pada saya. So sebab itu kita kena tengok benda ni betul-betul. Okey, lagi manifesto benda ni. Okey, saya boleh saya boleh cakap pasal ni sebab saya study finance dengan accounting dulu. Saya dah cakap, saya dulu buat advanced financial reporting di Wharton. Wharton ni sekolah finance terbaik di dunia. Bukan saya nak bangga, bukan saya nak riak lah dengan sekolah saya, tapi itulah fakta dia. Banyak orang kerja Wall Street pergi belajar accounting kat Wharton lah. Dia bukan mengajar teori-teori. Siapa yang tahu Wharton tu mengajar macam mana, tahulah. Dia bukan akademik di Wharton itu. Dia budak Wall Street semua pergi belajar kat situ. Budak yang bertahun-tahun buat finance sanggup spend $500,000 pergi belajar Wharton. Kamu faham tak? So it's not easy to get to Wharton. So di sana saya belajar lah forensic audit, forensic accounting ni semua. Sebab tu saya dah cakap, kalau kamu bagi saya kamu punya account, saya boleh tengok kat mana kamu cakap betul, kat mana kamu menipu. Sebab saya buat benda ni, belajar benda ni semua dulu. Okay, podcast pasal TH saya dah banyak kali buat live pasal benda ni lah. Ini tak payah podcast lah sangat. Isu ini perlu dijawab, terutama orang yang dalam PH sendiri, dengan bukan saja kepimpinan PH sebelum PRU15, sebelum 2018, tetapi kepimpinan tabung haji selepas PRU14 2018, iaitu semasa kerajaan PH 1.0 tu. Itu kena tanya mereka, suruh explain juga. Okey tuan-tuan. Okey lah, dah pukul 6 lebih. Saya pun nak buat kerja sikit kat bawah. Dan nanti kita ulas lagi. Moderator, host tak ada. Siapa ni? Gen Z tak ada ini. Nanti saya panggil balik. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni dah budak-budak 20 sen ni dah masuk dah lah. Lambat. Korang walanon 20 sen, amdak mantap semua, dan budak anak-anak ayam Jackom ni kan lambat masuk patut masuk awal tadi, baru boleh claim 20 sen lama sikit. Aduh, budak-budak ni dah lah malas, lepas tu tak perform, asyik kalah je. Di Negeri Sembilan kalah, di Johor kalah, tapi nak claim ke daripada Jackom ke apa kan, nak claim. Ini nanti kalau kita tukar kerajaan, budak-budak ni kita buang lah semua ni, menghabiskan beras. Ada lagi tak yang claim kat sini? Ada. Dah keluar dah. Dia masuk sekejap claim 20 sen, dia cabut. Dia pun panas telinga nak dengar. Okey. Assalamualaikum tuan-tuan.